Yang pertama berkenaan dengan orang mati. Adakah dapat faedah daripada usaha ataupun amal orang yang hidup? Orang yang dah mati dapat tak kelebihan atau pahala daripada pekerjaan atau amal ibadat orang yang hidup? Itu maksudnya. Kata Zabidi, maknanya di sini Idris Al-Marbawi memetik perkataan Imam Az-Zabidi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya, iaitu Ittihafus Sadati lil Muttaqin. Ittihafus Sadatil Muttaqin, iaitu di mana kata Zabidi tadi telah muwafaqat Ahlus Sunnah atas bahawasanya orang-orang mati itu dapat faedah daripada usaha orang hidup dengan dua bentuk pekerjaan. Maknanya orang yang mati masih boleh dapat pahala daripada orang yang hidup. Maka dia dapat pahala daripada orang yang hidup ni dengan dua cara. Yang pertama, barang yang dibuat sebab oleh si mati di dalam masa hayatnya akan dapat faedah daripada yang hidup itu. Maksudnya, yang pertama ni ialah orang yang mati ni tadi, masa dia hidup dia ada buat sesuatu yang menyebabkan hasil perbuatan dia tu dia dapat pahala orang yang hidup itu beramal. Bila orang yang hidup tu beramal, contohnya, kalau kita nak ambil hadis kat sini, hadis yang cukup terkenal dengan iza mata bnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Bila anak Adam mati, putus amalan dia kecuali 3. Anak yang saleh, yang mendoakan dua ibu bapanya, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, diamalkan dan diajarkan, dan sedekah jariah. Maknanya masa hidup kita usahakan 3 perkara ni. Kita didik anak-anak kita menjadi anak yang saleh atau salihah kalau perempuan. Bila kita mati, mereka beramal, hasil didikan tarbiyah kita. Pertama, mereka berdoa. Tentulah anak yang saleh salihah, dia akan doakan dua ibu bapa dia. Yang keduanya, bila mereka beramal atas didikan kita, tarbiyah kita, maka kita dapat pahala juga. Sebab kita yang didik, kita yang asuh, ataupun kita yang usahakanlah. Kalau bukan kita yang ajar mengaji, kita yang hantar dia pergi mengaji tempat lain misalnya. Kita keluar duit yuran bulanan untuk anak kita mengaji. Itu amalan yang kita buat yang boleh menyebabkan anak kita membekalkan pahala pada kita di akhirat besok. Sebab tu jangan kedekut nak bayar yuran mengaji anak-anak. Kawan-kawan saya mengajar mengaji, dia selalu mengadu. Ada yang cepat je, masuk je awal bulan dah nak bagi. Pak, ustaz nah, mak, abah bagi duit yuran. Ada setengah tu senyap je. Kalau kena kawan-kawan yang jenis rajin minta lah. Yang jenis tak rajin, diam sampai kesudah. Sampai kesudah, tak ada bayar apa-apa. Kan? Kalau macam tu, yang dapat pahala nanti ustaz tu je lah. Kan? Kita tak apa-apa pahala. Sebab kita tak ada penyumbangan dekat situ.
Sebab itu penting membayar yuran ustaz-ustaz mengajar anak kita mengaji misalnya, ataupun kita keluarkan belanja hantar anak kita pergi sekolah, terutamanya belajar agama, itu adalah usaha kita masa hidup untuk dapatkan pahala bila kita dah mati. Kita berusaha didik anak kita menjadi anak yang saleh atau salihah. Bila kita mati, maka mereka, apa yang mereka amal dah dapat pada kita. Yang contoh lain pula apa dia? Ilmu. Kita berusaha mencari ilmu. Bila kita dah ada ilmu, kita ajar orang lain pula. Macam guru Quran tadi. Ambil guru Quran lah, ambil yang kecil-kecil je, senang. Guru Quran tadi, dia mengajar ilmu baca Quran pada anak murid dia. Anak murid dia pun amalkan. Sejak itu anak murid dia bila baca Quran, baca dengan bacaan yang betul. Maka bila dia mati, selama anak murid dia baca Quran, hasil didikan dia dulu, dapat tak dia pahala? Dapat. Dapat dia pahala A. Kata anak murid dia A. Yang anak murid A ni pula ajar B. Maka bila B baca Quran, A dapat pahala, kita pun dapat pahala. Maknanya kita dapat dua. A dapat pahala B je, kita dapat pahala A dengan B. B ajar pula C, macam tu lah. Maknanya kelebihan. Kelebihan mengajarkan agama pada orang lain, mengajarkan Al-Quran supaya orang dapat baca dengan betul, macam tu. Begitu juga sedekah jariah tadi. Kita berusaha cari duit, berniaga, bekerja, kumpul duit. Sebahagian daripada duit yang dikumpul tu kita sumbang untuk bina masjid atau bina surau, ataupun membiayai perjalanan masjid dan surau. Maka selagi masjid itu hidup, bergerak, dipakai orang, diguna orang, maka selama itulah kita dapat pahalanya, walaupun dah mati. Walaupun dah mati. Ini maknanya kisah berita gembira pada kita. Tapi kita kena usahakanlah didik anak-anak supaya jadi saleh dan salihah. Cari ilmu supaya dapat diajarkan pada orang lain. Kalau tak dapat pun sedekah jariah. Bersedekah untuk membangunkan surau, masjid, atau menghidupkan perjalanan surau dan masjid. Maka pada masa itu kita akan tetap dapat pahalanya, hasil daripada penyambungan amal tadi. Bila amal ibadah tadi bersambung-sambung, maka kita dah dapat pahalanya. Baik. Itu yang pertama. Bagaimana amalan orang yang masih hidup dapat pada orang yang dah mati. Yang kedua macam mana pula? Maksudnya yang pertama ni, kita yang dah mati ni dapat pahala orang yang beramal kerana ada usaha kita masih hidup dulu. Kerana masih hidup dulu ada usaha kita yang mengikat, menghubungkan kita dengan orang tu. Dia jadi ulama, jadi tuan guru sebab kita biaya dia pergi belajar. Nampak? Kita ikat, hubungkan diri kita dengan dia. Maka bila dia balik belajar, dia jadi ulama, dia jadi ustaz, dia ajar orang, maka kita dapat pahala. Yang kedua ni pula, kita tak ada usaha apa-apa. Contohnya iaitu sebagaimana Az-Zabidi sebut dekat sini, doa orang muslimin dan minta ampun mereka itu baginya. Itu yang pertama. Kita dapat juga pahala dari doa orang beriman, terutamanya minta ampun. Terutamanya doa yang diminta ampunkan secara umum tu, selalunya hari Jumaat.
Hari Jumaat kan ada doa yang umum. Bila imam baca Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, kan? Al ahya'i minhum wal amwat. Nak orang mati, Tuhan ampunkanlah dosa orang Islam lelaki dan perempuan, ampunkanlah juga dosa orang beriman lelaki dan perempuan, ampunkanlah dosa orang yang hidup, masih hidup, dan ampunkanlah dosa orang yang dah mati. Yang mati tu kita dapat. Jadi takkanlah kita ni nak harapkan doa umum, kan? Takkanlah nak harapkan makan kenduri je. Kenduri kadang-kadang lauk cukup, kadang-kadang tak cukup, kan? Jadi kita kena juga sediakan hasil sendiri. Tu sebab pentingnya mendidik anak yang soleh tadi. Tu sebab pentingnya berkawan, bersahabat, buat baik, tanam jasa pada orang yang baik-baik. Kan? Sebab bila kita berkawan dengan orang yang baik-baik, malah kita ada jasa dengan mereka. Kalau kita mati, mereka ingat tak? Ingat. Macam saya, arwah Ustaz Osman Abdul Razak, yang saya anggap guru saya. Saya teringat. Ada masa selalu teringat dia. Bila teringat tu doakan dia. Guru kan, guru kita. Teringat doakan dia. Sebab tu penting. Sebab tu ada satu doa, Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka diyanana wa anfusana wa lana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna iyyahum fi kanafika wa amanika wa a'yadika min kulli syaitan maridin wa jabbarin 'anid wa dhi'ain wa dhibal min syarri kulli syarr innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'izna min mujibatin nadamati innaka sami' du'a. Allahumma ighfir lana wal walidina wal auladina wa ikhwanina fid din. Nampak? Itu doa tu. Waliman ahabbana fika waliman ahsana ilaina. Nampak? Doa ni tuan-tuan selalu baca tak? Kalau tuan-tuan tak selalu baca pun tuan-tuan selalu aminkan. Apa maksud doa ni? Allahumma ighfir lana. Saya ambil putus je lah, ya. Doa-doa apa? Ya Allah, ampunkanlah kami, dua ibu bapa kami, guru kami, orang tua kami, saudara kami fiddin, ikhwanana fiddin. Ampunkanlah saudara-saudara kami yang seagama. Waliman ahsana ilaina. Itu dia. Dan ampunkanlah juga orang-orang yang selalu berbuat baik kepada kami. Nampak? Selalu berbuat baik kepada kami. Jadi maknanya orang tu kalau dia kata orang yang selalu buat, kalau Atan kata berdoa, ya Allah ampunkanlah orang yang selalu buat baik kepada aku, maka siapa yang buat baik pada Atan, terampunlah dosa dia. Lebih-lebih lagi kalau si Atan tu ingat dalam hati dia, ingat macam saya, bila sebut muallimina tu, guru-guru kami, teringat arwah Ustaz Osman Razak, guru saya. Yang dah meninggal lah, itu yang dah meninggal. Teringat. Yang paling saya teringat Osman Abdul Razak lah, guru saya. Misalnya nak contoh, saya ingat dia bila doa, bila sebut masyayikhina, tok nenek kami, tentulah teringat tok kita. Teringat arwah Tok Ali, Tok Daud, Opah Besah, Opah Henda. Tu opah saya lah tu. Ingat, nampak? Sebab itu penting untuk kita maknanya berbuat baik pada orang yang baik. Sebab bila kalau kita mati dulu, bila dia berdoa, dia tak akan lupa mendoakan kita. Mendoakan kita. Dan telah bersalah-salahan ulama pada ibadat cara badan. Sampai ke tidak pahalanya? Dan membaca Quran. Ada orang baca Quran kan untuk si mati. Ada orang ada anak, dia sendiri baca. Ada setengah anak, dia tak larat nak baca, dia upah orang. Sini sebelum saya terlupa, saya sebut dululah tentang bacaan Quran ni. Misalnya ada khilaf ulama macam tadilah, ada kata sampai, ada kata tak sampai.
Dan ulama yang kata sampai tu pula, dia nasihatkan lebih baik lepas habis baca tu angkat tangan doa, sebut nama dia. Itu lagi baik. Habis 30 juz tu, habis 30 juz, kita angkat tangan, ya Allah, ya, berkat ayat Quran 30 juz yang aku baca ini, kau hadiahkanlah dan kau ampunkanlah dosa ibu bapa aku, ya. Ataupun kalau kita baca untuk orang, ibu bapa si fulan ni yang bernama fulan bin fulan, fulanah bin fulan, ya, sebut nama dia. Okey. Tapi pahala tak sampai, dengar baik-baik. Pahala orang yang tukang baca ni tak sampai pada semati kalau dia terima upah. Faham? Kalau dia menetapkan upah. Sebab Dr. Yusof Qaradawi kata, sesuatu yang berbentuk perkhidmatan boleh terima upah, malah boleh menetapkan upah pun. Faham tak? Contohnya apa? Mengajarkan Al-Quran, perkhidmatan mengajar Quran. Yang ini boleh terima upah, menetapkan yuran pun boleh. Ada setengah ulama kata boleh terima tapi tak boleh tetap berapa-berapa. Tapi ada setengah ulama kata tak apa, tetapkan pun tak apa, suka hati dia sebab dia nak mengajar. Saya ajar anak tuan ni, insyaAllah sehari 1 jam, sebulan bayarlah yuran RM40 misalnya, kan? Dia berhak tetapkan. Ataupun dia jenis orang tanya berapa yuran ni ustaz, dengan anak saya mengaji ni, saya tak ada tetap, suka hatilah, nak bagi berapa pun saya terima, tak bagi pun saya sabar je. Kena yang faham kan? Bagilah boleh. Maknanya mengajar Quran, mengajar agama, ini kata Dr. Yusof Qaradawi boleh tetapkan upah dia, allowance dia. Macam setengah-setengah penceramah kan dia tetapkan tu. Dr. Yusof Qaradawi kata boleh letak harga kalau terima, apatah lagi kalau tak letak tapi orang bagi upah terima, boleh. Kalau bentuk perkhidmatan, mengajar Quran, mengajar agama, boleh. Tetapi kalau bentuk ibadat, tak boleh terima upah. Faham? Berbentuk upah. Ustaz, bacakan mak saya, arwah mak saya Quran 30 juz ya. Okey ustaz, nak letak berapa upah? 30 juz, 1 juz 100, 30 juz. Wah, 30,000 tu. Ya. Betul ke? 3,000, sorry, saya dah kira ni ya. Kalkulator saya tak macam mana lah pula ya. 3,000. 3,000. Kan? Ataupun 1 juz RM10, 30 juz 300. Bisa kata yang murah sikit lah, yang kelas C kot, kelas D ya. Okey, umpamanya. Itu tak boleh. Tak boleh. Tapi macam ni boleh. Ustaz, tolong bacakan arwah mak saya 30 juz Quran ya. Ustaz tu berkata insya-Allah saya usahakan. Lepas tu dia kata ustaz, ini hadiah saya. Ustaz terimalah. Maknanya ustaz tu tak minta, tak tetapkan. Tapi tuan yang berhajat itu memberi hadiah. Itu tak apa. Sebab itu hadiah bukan upah. Ustaz tu tak minta, yang tukang suruh tu yang bagi. Itu boleh. Faham tak maksud ni? Jadi maknanya ini perbincangan yang ditimbulkan oleh golongan yang kata pahala bacaan Quran itu sampai pada si mati. Ya. Siapa kata tak sampai itu tak payah bacalah. Tak payahlah ya. Ayah kata sampai. Pada saya bacalah. Lebih lagi kalau baca sendiri. Anak sendiri baca. Kalau tak sampai kat mak, sekurang-kurangnya kita baca Quran kan. Itu dia ya. Itu dia. Dan telah berjalan setengah daripada ahli bid'ah, daripada ahli kalam, kepada tidak sampai suatu sama sekali, tiada doa dan tiada lainnya. Ya, maka perkataannya itu ditolakkan dia dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada golongan pula kata dia Marbawi, dia kata satu apa pun tak sampai. Haji ke, solat ke, puasa ke, Quran ke, doa ke, tak sampai. Dah mati, sudah. Dah mati sudah. Satu pun tak sampai. Maka golongan ini digelar sebagai ahlul bid'ah.
dan pendapat mereka ditolak dengan ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, sebenarnya ada perbincangan panjang lah nas dia. Cuma di sini tak dibawa lah nas perbincangan tu panjang. Cuma Ibn Marbawi dia bawa kesimpulan dia. Imam Syafi'i dia dah bahas hujah-hujah dia, ni kesimpulan dia. Mazhab ni dia dah bahas hujah dia, ni kesimpulan dia, nampak? Jadi kita ambil kesimpulan dia. Nak ambil perbahasan dia, saya ingat sebulan 2 pun tak habis bab tu je. Bab tu tak habis sebulan 2 perbahasan dia, ya. Baik. Kita ambil sikit, ada sikit perbahasan kat sini, ya. Dan bermula ambil dalilnya oleh qaul bid'ah itu dengan firman Allah Ta'ala. Golongan yang kata sekat habuk pun tak sampai tadi, apa nas dia? Dia ada nas juga, nas dia ialah firman Allah yang berbunyi wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Maksudnya bahawasanya tiada bagi manusia itu melainkan barang yang diusahanya. Okey, cuba tengok ayat ni. Wa'an dan bahawasanya laisa tidaklah lil insan bagi manusia itu illa melainkan ma sa'a, apa yang dia buat. Maknanya kalau dia tak buat, dia tak dapat pahala. Kalau dia buat, baru dapat pahala. Okey. Okey. Macam mana ulama yang kata dapat pahala tadi menolakkan nas ini, menghujahkan nas ini? Tengok. Kata Ibn Marbawi ditolak, katanya ditolak nas ni tadi, dia bukan tolak ayat Quran, ya. Dia bukan dia tolak ayat tu. Dia tolak mafhum, cara memahamkan ayat tu. Ditolak katanya dengan bahawasanya firman Tuhan itu tidak menafikan boleh mengambil faedah seseorang dengan usaha orang lainnya, dan hanya senya menafi ia akan milik lain daripada usahanya. Adapun usaha orang lain ni, maka iaitu milik yang empunya usaha. Jika suka ia memberi akan dia bagi orang lainnya, boleh diberikannya bagi orang lainnya, dan jika dikehendaki ditinggalkannya dan dikekalkannya bagi dirinya, maka bagi dirinya. Faham tak? Tentu tak faham. Saya ulaskan. Kan, maksudnya begini. Saya tahu tak faham tu, tapi Haji tu dah faham. Dia anggur dia faham dah, insyaAllah. Maksudnya begini. Maksudnya ayat tu, betul lah ayat tu kata kalau kita tak buat, memang kita tak dapat pahala. Maknanya ayat tu nak menegaskan kata bahawasanya kalau nak pahala kena buat. Kena buat. Sebenarnya ayat ni nak menolak apa? Nak menolak fahaman Kristian. Nabi Isa beribadah, umat dia dapat pahala. Kan? Nabi Isa ibadat dapat pahala. Umat dia buat dosa, Nabi Isa yang bertaubat, yang kena salib. Ini sebenarnya nak menolak pandangan Kristian. Ya? Okey. Jadi kata ulama, ayat ni tak menafikan orang yang beribadah tu boleh bagi pahala pada orang lain. Nampak? Kemudian pula membaca Quran dan hadiahkannya bagi si mati dengan suka hati, tidak dengan upah sampai ia kepada si mati. Ini yang saya cerita tadi. Mana? Kalau baca Quran tanpa upah sampai pada si mati. Tapi kalau baca kita tetap ke upah, maka tak dapat upah. Tak dapat upah pula, tak dapat pahala. Tapi kalau orang yang baca tu tak minta apa-apa, yang suruh baca tu, yang berhajat tu, yang bagi hadiah, tak apa. Sebab itu bukan upah, itu hadiah. Ya? Upah ni, apa beza upah dengan hadiah? Hadiah ni kita tak minta, betul? Orang bagi. Upah ni kita nak. Kita nak. Tetap ke tak tetap ke kita nak. Mana itu upah. Jadi jangan, mana orang yang membaca tu dia tak boleh tetapkan nak upah. Adapun jikalau berwasiat si mati itu dengan katanya, berikan suatu daripada hartaku bagi sesiapa yang membaca Quran atas kuburku, maka apa berlaku? Dia wasiat, kalau aku mati nanti bagi daripada duit aku, suruh orang baca Quran atas kubur aku, membagi dia duit. Ini wasiat ni. Wasiat kan wajib dilaksanakan.
Tetapi wasiat dia batal. Sebab apa wasiat dia batal? Dengan dua sebab. Yang pertama, dia suruh baca Quran atas kubur. Itu tak disuruh. Tak disuruh baca Quran atas kubur. Tapi hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Tak ada haram lah. Walau bagaimanapun tidaklah baca Quran atas kubur itu haram. Dia ada yang mengharuskan, ada yang memakruhkan. Okey. Jadi wasiat ni pertama terbatal sebab dia suruh baca atas kubur. Yang kedua terbatal juga. Kenapa? Kerana dia nak bagi upah. Nampak? Batal. Sebab dia nak bagi upah tu batal. Tak boleh maknanya wasiat itu tak boleh ditunaikan. Tak wajib ditunaikan, malah haram ditunaikan. Bukan setakat tak wajib tunai, haram ditunaikan. Itu dia. Kerana ada ia pada makna upah. Demikianlah tersebut di dalam al-ikhtiyar. Maka yang lebih utamanya diwasiatkan dengan belajar atau mengajar. Nampak? Nampak tak? Yang boleh wasiat upah tu apa? Kalau aku mati nanti, sebahagian harta aku ni bagi pada mana-mana budak yang nak pergi belajar agama. Kan? Biaya dia, ambil daripada harta aku ni, biaya dia sampai tamat belajar. Yuran pengajian dia, makan minum dia selama 4 tahun atau 5 tahun, 6 tahun keperluan dia lah. Maka biaya sampai dia tamat belajar. Itu boleh. Itu boleh. Kan? Ataupun dia kata apa nama ni, bagi sejumlah wang pada ustaz berkenaan, biar dia mengajar. Biar dia mengajar percuma di sekolah sekian-sekian. Nampak tak? Maknanya pihak sekolah tu tak ada duit nak bagi gaji guru. Jadi dia bagi duit pada guru ni mengajar. Sekolah tu tak payah bayar sebab si mati dah bayar gaji dia. Itu tak apa. Mana bagi duit untuk orang mengajar atau belajar tak apa. Supaya jadi penolong bagi orang-orang Quran dan jadi ia daripada jenis sedekah daripadanya, maka harus ia. Kalau dia suruh bayar duit baca Quran, haram. Okay, baik. Sikit lagi. Kemudian membaca Quran di sisi kubur itu makruh ia di sisi Imam Abu Hanifah dan Malik dan Ahmad pada satu riwayat, kerana tiada datang dengan dia hadis Nabi. Tak ada hadis Nabi suruh baca Quran atas kubur. Dan kata Muhammad bin Al-Hasan dan Ahmad pada satu riwayat, tiada makruh ia, kerana barang yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawasanya berwasiat ia bahawa membacakan atas kuburnya waktu menanamnya dengan awal surah Al-Baqarah dan akhirnya. Sebab Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, dia ada wasiat, kalau dia mati, masa tanamkan dia, baca awal surah Al-Baqarah dengan hujung surah Al-Baqarah. Jadi dengan pesanan Umar ni seorang ulama tabi'in. Jadi mana kalau dia suruh buat, maknanya benda tu tentu ada nas dia. Jadi apa nama ni ada hujah dia. Jadi setengah ulama mengharuskan. Okey, mengharuskan. Jadi dia maknanya paling berat makruh lah hukum dia, ya. Okey, jadi saya berhenti setakat tu aja untuk malam ni. InsyaAllah perbincangan beberapa perkara yang dapat kita bincangkan pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam jadual kita akan datang. Moga-moga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala.